Kau kena ingat, kau banyak rahsia kau kat aku tau. Aku tak beritahu kat dia orang yang kau try-try nak pegang tangan aku tak beritahu benda-benda macam tu. Kanda, kau jangan sampai aku percaya kau di sini ya. Kau cakap aku apa? Kau ingat kau tarik tangan kau masuk tandas? Waktu tu aku nak suruh tekan Swiss. Hari pertama tu. Waktu tu tangan aku basah, aku tarik tangan kau nak tekan Swiss. Kau nampak tekan Swiss kan waktu tu. Pandai betul kau twist cerita. Habis tu yang kau tu, betul tiba-tiba kau sentuh tangan aku. Nak ambil remote aircon. Alasan remote aircon kau nak ambil. Memang aku nak ambil remote aircon sebab panas kan? Ya, memang remote aircon dekat sini. Tapi kau pegang tu lama kau picit-picit macam tu. Kenapa? Manusia buat kesilapan normal lah bah. Macam kau dah pernah buat silap. Tapi masalah tangan aku kau pegang lama. Dan kau dah elak kenapa? Kau pun suka. Diam-diam je kesukaan dipegang. Kau tahu kan aku punya jenis mudah leka, benda-benda macam tu. Cakap je lah kalau kau jatuh cinta. Utuh kau. Aku tahu yang mana lubang betul, lubang tak betul tau. Kau jangan kau. Okay, pilih aku atau melur? Jujur cakap pilihan tu agak sukar. Pilihan tu agak rumit sikit. Kalau aku pilih kau, mungkin orang tak mengaku. Kalau aku pilih melur, aku kosting mahal sikit. Sofa, aku punya tilang, rumah, lagi katil, semua benda. Aku kena banyak berfikir lah benda-benda macam ni, boleh tak? Aku tak boleh nak cakap lebih, tak boleh nak buat pilihan. Pilihan tu agak sukar. Itu je pilihan yang ada kan dah? Sebab, bukan, kalau aku pilih kau, orang fikir apa? Kalau aku pilih melur, kosting, sara hidup tinggi. Aku kena fikir panjang benda-benda je. Kau tak ada pilihan lain kau nak bagi aku? Aku rasa tu je yang tersisa. Yang lain dah berpunya. Aku memang tak ada pilihan. Memang tak ada pilihan lain. Itu je pilihan yang kau ada. Kau nak kurkur? Tak apalah, kurkur tak apa. Kurkur lain macam sebab aku dah tahu lah bila dia tidur dengan kau. Aku tahu kurkur macam mana. Aku dah faham lah semua benda. Okay, tolong lah. Jangan Aduh. Kau buat apa tu? Dia dah berhabis masakkan orang ni spaghetti carbonara. Kau pernah masak ke? Pernah masak. Betul ke ni? Untung siapa yang housemate dengan aku. Pagi-pagi aku masakkan orang sarapan, kemas rumah. Kau memang masak je kan? Kalau tiba-tiba aku nak ambil kau jadi housemate aku, kau nak ke? Kanda, aku okey je lah kalau masak rumah kau. Tapi itulah, kau faham lah kan? Tapi mal ada. Mal lah, boleh lah. Risau lah ke kau ni. Tak, maksud enggak. Apa yang kau fikir? Kau tak fikir apa-apa. Dan tak kau terfikiranmu apa pisah? Tak. Ni kenapa nak suruh aku invite kau ni, kau invite aku kenapa ni? Ada hal apa penting nak bincang kan? Kau ada masalah ke? Tiada, aku nampak konten korang. Konten siapa? Konten kau lah. Konten apa? Ada kan yang kau sus amboy. Benda tu copyright tu sepatutnya. Kau patut beruntung tau. Aku jadi suka support orang. Aku jadi suka tengok konten orang. Aku tengok konten kau. Kasihkan dah. Ni yang aku tambah sayang ni. Sumpah kita fikir sekali kalah kau ikut cakap aku boleh? Kita fikir jom nak. Sebab hari tu ada mal kodok. Kita berlawan berdua boleh? Boleh. Okay, kalah punishment aku kena buat apa? Kau dulu bagi. Kau yang ajak. Kalah kau jadi, kau ikut arahan aku, kau jadi paskal. Ikut apa yang suruh aku buat dulu. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Let's go. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau aku? Aku nak kau jadi... Aku nak kau lebih selai daripada aku. Tapi kau kena ikut cakap aku. Faham? On tak on? Boleh. On. Okay, go. Kalau kau ikut cakap aku akan bawa semua dalam ni tengok macam mana cara kawat yang sebenar. Kau ajar elok-elok tau cara kawat yang sebenar. Boleh tak boleh? Tak payah fikir sampai situlah. Yakin awak menang. Okey, jom. Aku tak pernah fikir ni. Aku lah ada rezeki ada ni. Tak pernah aku lawan fikir ni tau.
Ni first time aku fikir-fikir benda ni. Assalamualaikum tuan. Salam. Kami daripada kontingen Seberang Perai ingin melaporkan kami seramai 38 orang siap mendengar arahan tuan. Nama siapa? Nama Daus Bajo tuan. Cita-cita nak jadi apa? Tukang gunting rambut. Kenapa masuk sini? Terpaksa tuan. Terpaksa? Kau pumping sekarang 10. Pumping beginikah? Pumping beginikah yang begitu? Pumping sekarang. Pumping yang tu macam ni. Satu. Pandai kau pumping. 2, 3, 4. Dah, berhenti. Okay, now aku nak kau nyanyi lagu yang paling semangat yang kau pernah dengar. Lagu apa? Lagu yang paling semangat yang boleh naikkan semangat diri kau. Lagu. Okay. Yang kau rasa bila kau dengar lagu tu kau terus semangat. Aku nak dengar. Lagu apa? Baik tuan. 1, 2, 3. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak kini dan ketika ke laut ke bintang berkejora, gemerlap jauh dari yang biasa. Sejak bila Faizal Tahir mash up lagu tu? Kau mudah-mudah kau mash up lagu Faizal Tahir. Faizal Tahir tu buat lirik tu, kau main nak semangat kau mash up macam tu je lagu. Kejora kau masuk macam tu. Kau ingat apa? Faizal Tahir collaboration dengan Emisus. Maaf tuan. Orang tu buat lagu elok-elok, kau mash up macam tu je kau. Maaf tuan. Boleh, lepas ni jangan selil-selil lah. Berubah sikit, boleh? Baik tuan. Kuat sikit. Baik tuan. Bagus. Aku nak last. Baris, hentak kaki 10, 1, 2. Hentak kaki cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Pandai, yang tu kau pandai Dah. Datang sini. Terima kasih. Sama tuan. Aku siapa? Tuan Kanda. Senior kau. Sini. Kau siapa? Sementara. Ya. Aku hebat tak hebat? Pak. Hebat. Aku dah kalahkan kau ni. Ya. Faham? Kau siapa? Bodoh. Aku Sementara. Aku bodoh. Aku lembab. Itu. Faham boleh Kau siapa? Apa? Lembab. Oh, Kanda lembab kah? Kau lembab. Tadi Kanda cakap Kanda lembab. Kanda. Ya, itu kan contoh. Dah. Aku nak gerak ni. Okay. Hari ni hari kau. Kau tunggu esok-esok. Okay. Bye dah. Jaga diri. Baik Kanda. Thank you.